Profession undang-undang kerajaan pun nak usik. Kali ini LPQB, lembaga yang tentukan siapa boleh jadi peguam, dijadikan target. Pada 1 Disember, satu pindaan akta telah diluluskan. Ia beri kuasa kepada menteri untuk lantik anggota LPQB, pecat anggota tanpa sebab, kawal dan lulus allowance serta menguasai quorum dan undian. Sejak tahun 1976, LPQB ditadbir oleh 5 anggota saja, iaitu Hakim, Majlis Peguam dan Akademik. Struktur ni wujud untuk melindungi kebebasan profesion guaman supaya undang-undang tak tunduk kepada politik. Tahun ni LPQB dikritik kerana simpan dana besar sekitar 55 juta. Kerajaan ambil perhatian dan akhirnya isu ni ditangani dengan cara audit tahunan oleh Ketua Audit Negara. Tapi lepas audit, datang pindaan yang jauh lebih bahaya. Lembaga dibesarkan jadi 13 orang. Menteri boleh lantik 8 daripada 13 anggota lembaga dan boleh pecat 7 orang tanpa sebab. Jadi saya nak tanya, kalau lembaga tak ikut kehendak menteri, adakah anggota lembaga akan terima mesej "You are fired" dan pemecatan anggota boleh berlaku bila-bila masa dan tanpa sebarang sebab? Adakah ini maksud sebenar tata kelola yang dilaungkan? Menteri tak duduk dalam lembaga, tapi semua kuasa di tangan menteri. Anggota-anggota lembaga cuma alter ego menteri atau hiasan ke? Ini bukan reformasi pentadbiran. Ini penguasaan eksekutif. Ini rebranding kawalan sebagai reformasi. Bila profesion undang-undang berada di bawah kawalan politik, yang terancam bukan peguam. Yang terancam ialah kebebasan sistem keadilan. Jom repost video ni supaya lebih ramai tahu apa yang sedang berlaku di Malaysia.